ke mana ni? Saya ada kelas itu. Okey. Jangan berikan aku alasan kosong. Aku sudah muak dengan kebodohanmu. Segera buktikan bahawa engkau layak berada di sisi aku atau saksikan amarahku. Maafkan hamba, tuanku. Hamba tahu hamba bersalah. Hukumlah hamba selayaknya. Anak buahku, beta perhatikan ada kelemahan dalam cara engkau menjalankan tugas. Beta yakin dengan sedikit usaha yang lebih tekun, kamu mampu mengubah keadaan ini. Ampun tuanku, terima kasih atas keprihatinan yang telah tuanku berikan. Hamba berjanji akan berusaha lebih giat selepas ini. Orang macam awak ni, mana tahu projek besar macam ni. Maafkan saya, Datin. Saya yakin setiap orang ada pandangan masing-masing. Boleh awak jelaskan pandangan awak? Terima kasih atas peluang yang diberikan oleh Datin. Cerita dia macam ni, Datin. Ain! Kenapa pakai seluar macam tu? Entahlah, tak sepadan rasul dengan kau. Alah. Bodoh je. Ain nak pergi mana? Nak pergi depan sana je. Oh, makin cantik lah Ain sekarang. Ya ke? Terima kasih.